Bos Smart, rahasia kejayaan, rencana income, langkah bijaksana. Okey, baik. Sebelum tu salam perkenalan daripada saya. Okey, saya nama diberi Nur Idayu binti Azami. Okey, brand saya Coach Ayu. Okey, ataupun nama mesra Cik Ayu. So, yang mana saya berasal daripada Johor Bahru. Okey, merupakan seorang bekas jururawat, merupakan full-time housewife, merupakan seorang usahawan sepenuh masa. Okey, merupakan Airbus Scoop Manager, trainer dan juga yang diberi tanggungjawab sebagai CEO. Jadi ini ada sedikit latar belakang yang mana saya boleh kongsikan dengan anda semua. Jadi salam perkenalan daripada saya. Baik, jadi untuk agenda kita yang pertama hari ini adalah Cik Ayu nak memperkenalkan dahulu kepada sahabat-sahabat yang mana yang baru first time, okey, ataupun yang baru second time, mungkin anda terlupa dan sebagainya. Baik, so Cik Ayu nak memperkenalkan dahulu kepada anda ABOSS, ABOSS, okey, adalah Academy Business Online Support System. So yang mana kita dah tubuhkan pada bulan 7 2021, kita nak masuk tahun kelima dah. Alhamdulillah. Jadi untuk pengetahuan anda dekat sini yang mana kita ada mewujudkan satu platform pendidikan. So kita boleh belajar dekat sini untuk kelas lifetime seumur hidup. Okey, dan juga kita ada tagline kita iaitu revolusi ilmu dan juga bisnes digital. So di samping kita ada ilmu, kat sini juga kita ada mengendalikan satu real business yang kita panggil bisnes digital. Okey, yang hari ni yang kita nak kongsi kepada anda semua. Baik, jadi apakah objektif kita pada malam ini? Okey, yang pertama adalah kita nak melatih dan juga membimbing ahli-ahlinya dengan ilmu, skill dan juga pengalaman. Okey, dalam bidang keusahawanan dan juga e-commerce secara online digital secara profesional. So kita ada menyediakan education dan juga training. Yang kedua kat sini kita nak mencipta peluang keusahawanan di mana syarikat dan juga komuniti seiring berjaya. So kita ada menyediakan untuk affiliate marketing iaitu perniagaan alaf baru. Kita ada belajar, kita ada kelas, kita ada ilmu dan juga yang kedua kita ada real business. Kita ada untuk perniagaan alaf baru. Okey, jelas Baik, so ini adalah kita punya wajah-wajah yang ada dalam kita punya barisan di ABOSS, ABOSS Smart dan juga di ABOSS Care yang mana diketuai oleh kita punya tuan pengetua kita, Tuan Faizal bin Ismail. Okey, iaitu merupakan pengetua dalam kita punya akademi dan juga merupakan founder kepada Real Business. Okey, di sebelah saya dan juga kita ada barisan-barisan HQ yang telah kita lantik. Okey, dan juga untuk pengetahuan anda kat sini, kita ada mewujudkan satu organisasi iaitu di bawah pengurus agensi ABOSS Smart Malaysia. Okey, so ini adalah wajah-wajah rakan-rakan sahabat-sahabat yang mana selepas ini sekiranya ada rezeki untuk anda bersama dengan kami. Okey, so anda akan berjumpa dengan mereka. So Alhamdulillah. Baik, pada malam ini, okey, Cik Ayu nak kongsikan kepada sahabat-sahabat semua. Okey, kepada siapa dalam ni yang hari ni yang hadir, okey, untuk menjana pendapatan, yang nak belajar buat income pasif, okey, siapa dekat sini yang nak jimatkan perbelanjaan dapur, siapa dekat sini, okey, yang nak orang kata gandakan lagi pendapatan, insya-Allah ini adalah platform untuk anda. Okey. Baik, screen Cik Ayu terkeluar ke? Okey, baik. So kalau anda nampak dekat depan ni, kita ada dua, kita berdaftar dengan SSM. Kita berdaftar dengan SSM. So jangan risau, anda boleh nampak dua sijil dekat depan ni. Untuk kita punya akademi dan juga untuk kita punya ABOSS Network, kita punya company, kita berdaftar dengan SSM. Baik, saya harap you boleh nampak dekat skrin hadapan anda. Okey, so ini adalah kita punya organisasi iaitu di bawah kita punya company. So you all boleh nampak 1, 2, 3, 4, 5 di bawah ABOSS Network kita ada 4 cabang dekat sini. Kita ada untuk cabang dan nanti yang tu kita boleh belajarlah dia punya flow-flow dia. Dan juga untuk pengetahuan anda dekat sini, kita adalah akademi. So kita sentiasa ada kelas. Kita ada sentiasa ada kelas. So anda boleh nampak dekat sini jadual dia sangat-sangat padat. Setiap hari kita ada kelas, kita ada untuk kita punya training. Okey, kita ada untuk kita punya preview, kita ada untuk kita sesi soal jawab pun kita ada. Okey, jadi Alhamdulillah banyak lagi topik-topik yang menarik yang selepas ini kita akan belajar, kita akan ketahui. Okey, yang mana selepas ini sekiranya anda bersama dengan kami, so you all boleh belajar dalam kita punya akademi. Sebab itu untung kat sini kita ada akademi, kita boleh belajar dan kemudian kita ada real business. Sambil kita belajar, kita boleh menjana pendapatan. Okey, ini yang best dia. So setiap bulan setiap bulan without fail memang kita akan ada kelas-kelas yang kita akan jalankan. So nanti ada kelas masuk belajar. Kelas kita semua melalui webinar Zoom online Okey, jadi Alhamdulillah untuk kita punya sesi kita pada malam ini, siapa dekat sini suri rumah yang nak jana pendapatan? Ada tak? Boleh tak komen satu? Siapa dekat sini yang hari ni yang hadir nak menjana pendapatan? Siapa dekat sini student, ataupun fresh grade yang nak tambah duit poket? Adakah ada? Siapa dekat sini yang bekerja tapi nak tambah side income? Ada tak dekat dalam ni peniaga online yang nak tambah channel online? Adakah ada? Siapa dekat sini yang serius nak bisnes tapi tak tahu nak jual apa? So kalau you all ada daripada
apa yang Cik Yu sebutkan, insyaAllah ini platform yang sesuai untuk anda jalankan. Walaupun di mana-mana, tanpa had limit, anda boleh menjalankan bisnes dengan hanya menggunakan smartphone sahaja. Jadi untuk pengetahuan anda, kat sini, pengenalan untuk kita punya sistem EBOS Network dan juga konsep dia. Macam mana? Baik. So yang pertama kat sini, sistem EBOS Smart. Sistem EBOS Smart merupakan sistem e-peruncitan yang menjadikan pasaraya atau kedai runcit di luar sana sebagai rakan strategik kepada ahli untuk mengurus dan juga mendapatkan barang dapur secara percuma melalui penebusan atau redeem point yang terkumpul di dalam sistem. Untuk sistem EBOS Wellness adalah merupakan satu sistem pengurusan kesihatan diri yang menjadikan Metafin sebagai rakan strategik untuk mengurus sistem kesihatan diri ahli secara menyeluruh melalui penyertaan baru dan boleh menebus ataupun redeem yang terkumpul di dalam sistem secara renewal. Dan juga dekat sini yang mana kita buat gerak kerja yang sama, kita adalah membership program. So jelas ini adalah pengenalan yang mana selepas ini anda akan dapat dua sistem ini, iaitu sistem EBOS Smart dan juga sistem EBOS Wellness. Jadi bagaimana kita punya konsep kita, very simple. Kalau anda lihat di hadapan ni, kita macam Foodpanda, kita macam Grab, kita macam Oyo. So yang mana mereka ini hanya jalankan bisnes dengan menggunakan sistem. Mereka buat sistem, so dengan sistem ni mereka jadikan kedai makan dekat luar sebagai mereka punya rakan strategik. Mereka buat sistem, mereka jadikan orang yang ada kereta dekat luar sana tu sebagai dia punya rakan strategik. Oyo dijadikan hotel orang lain sebagai dia punya rakan strategik dia. Baik, jadi dekat sini EBOS Smart ni adalah yang mana kita boleh menjadikan pasaraya ataupun kedai-kedai di luar sana sebagai kita punya rakan strategik. Jadi nak dapat barang dapur secara percuma, nak jimatkan perbelanjaan dengan cara macam mana? Guna pakai sistem EBOS Smart. So kalau you tak nampak lagi, untuk sistem ni dekat luar, so ini adalah sistem, insyaAllah sistem ni untuk anda. So you carilah dekat luar, ada tak platform-platform yang menyediakan yang mana kita boleh dapat barang dapur secara percuma. Kalau ada, the best. So kalau anda belum jumpa lagi, hari ni anda hadir, insyaAllah rezeki anda pada malam ini. Jadi macam biasalah sekarang ni untuk barang-barang keperluan pun sekarang dah mahal, inflasi pun makin lama makin naik, betul tak? Kos sara hidup kita sekarang makin tinggi, komitmen kita pun sekarang makin tinggi guys. Nilai RM kita pun sekarang makin mengecil. Tak cukup dah sekarang ni. Tak cukup dah sekarang ni. Nak tak nak, suka tak suka, kita kena cari sumber pendapatan yang kedua. Kita tak boleh harap kerja hakiki, setuju tak? Sebab kita dapat gaji hari ni, habis hari ni. Jadi macam mana tu? Jadi adakah kita masih nak menunggu, masih nak melihat Jadi kita kena terpaksa, nak tak nak, suka tak suka, kita kena cari peluang bisnes. Nak tambah income sekarang ni very simple, kita hanya menjalankan satu perniagaan. Kita buat bisnes je. So dengan bisnes kita boleh dapat pendapatan yang luar biasa. Jadi macam mana nak jalankan bisnes? Kita kat sini menjalankan bisnes dengan cara affiliate. Konsep kita affiliate marketing. Just recommend saja. Join, promote, dapat income. Berkongsi saja. Tak? 3 cara. Affiliate, siapa yang tak pernah lagi belajar, korang kena belajar untuk affiliate ni. Sebab rugi tau kalau kita tak belajar daripada sekarang. Sebab banyak sangat dia punya faedah dan juga manfaat bila mana kita dapat belajar tentang bisnes yang menggunakan konsep affiliate. Sebab banyak kawasan-kawasan, banyak company-company gagasan besar yang telah menggunakan konsep affiliate. Dekat luar negara jangan cakap lah, mereka dah bermula dulu pun. Jadi kenapa program affiliate? Yang pertama, modal dia rendah, zero cost. Ada pun ada yang zero cost, betul? Kemudian kita tak perlu nak simpan produk, tak perlu nak urus produk, tak perlu nak post barang. So kita boleh buat dekat mana-mana, bila-bila masa. Pendapatan kita tu boleh jadi income pasif. Ilmu marketing tu kita boleh dapat tu sangat-sangat bernilai. You pergilah mana-mana, kalau you ada bab ilmu marketing guys, memang orang akan ambil you. Jadi nak jadi benda macam tu you kena belajar. Sebab tu penting ilmu. Jadi kita tengok affiliate siapa. Shopee ada affiliate, MyBank ada, betul tak? Lazada ada buat affiliate, Luno ada buat, Settle, lagi apa, Azure, TikTok sendiri adalah affiliate juga. Jadi kenapa kita tak nak belajar tentang konsep macam tu? Very simple. Baik, so untuk hari ni, untuk kita menjana pendapatan dekat EBOS Smart ni very simple, kita menggunakan 3 gerak kerja. Yang pertama, sign up, menjadi members, daftar. Lepas tu yang kedua, ajak rakan-rakan untuk hadir ke sesi Zoom untuk mendengar taklimat secara percuma. Ajak je kawan-kawan masuk Zoom macam malam ni. Kemudian apa yang anda tinggal buat? Anda tinggal collect income saja. Mudah tak guys? Register, invite rakan-rakan masuk Zoom, dengar taklimat, dapat income. Income aktif, income pasif. Ini yang menarik ni. Jadi kat sini kita nak jual apa? So kat sini kita adalah menjual membership. Menjual keahlian. Keahlian apa? Sistem peruncitan.
EBOSMart adalah satu sistem, sebuah sistem iaitu sistem e-peruncitan alaf baru. So rupa sistem dia macam ni. Cik Yu dah shortcutkan dia. So kalau you all nak nampak sistem ni secara live, okay, korang boleh join kita punya community. So kita akan ajar nanti untuk sistem ni, macam mana sistem ni berfungsi. Okay, faham So setiap orang pada malam ni semua akan dapat sistem kedai runcit. Kedai runcit ni kita boleh access dekat dalam phone. Nanti korang boleh tengoklah dekat situ. Ada je barang-barang keperluan dekat sana. Okay, so nak dapatkan untuk barang keperluan, very simple. Dengan kumpul point, korang boleh redeem gula, boleh redeem susu, boleh redeem apa sajalah barang-barang keperluan dekat dalam sistem. Okay, so yang ini untuk sistem, nanti introducer anda akan guide untuk anda. Baik, jadi betul ke dengan kita punya konsep yang macam ni, bisnes yang mudah macam ni, betul ke dah ramai yang dapat income? Betul ke yang dah dapat barang-barang dapur ni? Betul ke? Baik, so kita share untuk testimoni. So korang boleh nampak dekat depan ni. Dia cakap apa tu? Syukur Alhamdulillah, masuk dah Ayu. Dia kata apa tu? Okay, hati berbunga-bunga tengok RM dalam in-wallet. Guys, seronok tak guys kalau hari-hari kita dapat income? Tak payah banyak lah. Kita dapat RM3 pun kita happy tak? Korang suka tak? Nak dapat RM3 ni sebenarnya kalau kita jalan dekat tepi jalan-jalan kat mana-mana, tak ada orang bagi kita RM3 kan? Tapi kalau kita buat bisnes online guys, hari-hari kita boleh dapat RM3. Happy tak? Seronok tak? Kakak ni dia dapat berapa ni? Tengok dia punya cash wallet. Okay, dia dapat RM50 guys. Dia dapat RM50. So korang boleh nampak yang Cik Yu bulat-bulat ni. Ada yang dapat RM108, ada yang dapat RM1,000, okay, ada yang dapat RM100, RM508, RM6,000, RM3,000, RM11,000, RM13,000. Kan? So diorang buat apa? Diorang buat bisnes. Ini adalah perniagaan, satu perniagaan. Okay, bisnes. Bisnes yang macam mana? Bisnes kita kat sini menjual sistem. So kita hanya recommend keahlian saja. Kita ajak rakan-rakan untuk menjadi keahlian sahaja. Okay. So anda boleh nampak dekat sini ni adik Farhan guys. So untuk pengetahuan anda, adik Farhan ni umur dia baru 22, 23 tahun yang pegang mic ni. So untuk pengetahuan anda, dalam kita punya akademi, kita dah hampir 5 tahun. Okay, untuk kita punya real business EBOSMart ni, kita dah masuk tahun ketiga lah, nak masuk 3 tahun. Jadi Alhamdulillah, adik Farhan ni baru buat 9 bulan bersama dengan EBOSMart. So nampak tak dia punya income berapa? 128,000. Seorang anak muda guys, dalam masa 9 bulan, hanya buat affiliate, menjual membership sahaja, dapat 128,000. Jadi untuk kita punya program ni, semua orang boleh join. Semua orang boleh join. Tak kira lah you ada bankrupt ke, muflis ke, okay, you dah bersara ke, cikgu ke, apa pun latar belakang you, student ke, semua orang boleh join. Yang penting you ada kemahuan, you ada impian nak ubah hidup, jom dapatkan sistem ni. Okay, banyak lagi dah testimoni yang kita dah berjaya, yang dah sukses dekat sini. Okay, so nanti kalau korang nak tengok lagi, boleh masuk dalam kita punya channel Telegram. Okay, dekat sana banyak lagi untuk info-info yang kita akan sampaikan kepada anda. Okay, boleh nampak dia punya berapa tu? 30,000, 60,000 kan? Best kan? Umur baru muda guys. Sekarang ni anak-anak muda ramai hari ni buat duit. Okay, kita tengok dekat sini. 1.2 juta guys. Ini kita bukan buat main-main Ini kita bukan apa orang kata buat bisnes main-main tau. Dan untuk pengetahuan anda, kita bukan baru bermula, tetapi kita dah bermula dah pun. Kita dah masuk tahun ketiga lah. Okay, jadi untuk pengetahuan anda dekat sini, Alhamdulillah, okay, dalam masa 8 bulan, okay, kita telah mencipta sejarah, okay, yang mana kita telah melahirkan seorang real achiever 1.2 juta, okay, dalam masa 8 bulan iaitu Tuan Samsul. Alhamdulillah, untuk pengetahuan anda, Tuan Samsul ni dia memang dah ada kejar kiki lah. Okay, tetapi dia nampak untuk kita punya platform ni, okay, yang mana melibatkan barang-barang keperluan. Jadi benda ni, dia join program ni dan dia buat secara part time. Jadi Alhamdulillah lah, 8 bulan. Siapa nak bagi kan? 8 bulan dapat 1.2 juta guys. Jadi ini yang kita nak kongsikan kepada anda supaya korang pula dapat manfaat ni. Okay? Okay, baik. Alhamdulillah. Okay, jadi kat sini kita ada buat secara awal-awal tahun kita ada buat secara online, kita ada buat secara offline. Jadi Alhamdulillah lah, ramai dah yang join dan juga ramai dah yang berjumpa dengan kita punya program yang dah hadir. Jadi anda boleh nampak dekat sini lah, kita memang ada aktiviti guys. Setiap waktu kita ada. Kita hantar barang depan rumah, kita hantar barang sampai tingkat 15, 18. Kita hantar melalui pos, kita ada seminar, kita hantar barang dekat sana. Nampak tak? So benda ni melibatkan keperluan. Barang keperluan ni suka tak suka kita kena dapatkan. Kita kena makan, kita kena guna. Jadi dengan ada satu platform yang mana kita boleh dapat barang dapur secara percuma, kenapa kita tak nak ambil? Kenapa kita tak nak belajar? Betul tak? Kita boleh dapat gula percuma guys. Kita boleh dapat sabun percuma.
Okay, ni macam kita punya sahabat kita ni, Tuan Razif anda boleh nampak dekat belakang tu banyak guys barang-barang yang dia dapat. Seronok tak macam ni? Kita boleh berniaga kan, kalau kita nak jual barang-barang ni pun boleh, kita nak sedekah dekat orang pun boleh. Seronok tak? Nak makan sendiri, kalau macam contoh Cak Ayu, saya ada warung lah, saya ada buka kedai makan, boleh tak barang ni separuh saya nak saya nak masak? Boleh? Gunakanlah. Nampak tak? Rumah korang bilik dah macam gudang dah. Sebab apa kita boleh dapat barang percuma kat sini? Itu yang bestnya. Okey, kenapa kami beria-ia untuk buat kita punya aktiviti, untuk kita wawarkan kepada orang di luar sana bahawasanya kat sini kita ada mendirikan satu platform yang sangat-sangat menarik. So kita juga ada buat kios kita ada kios. Okey, macam-macam lah. So alhamdulillah seronok Kita ada buat bengkel, kita ada buat preview dan sebagainya. Alhamdulillah, saya pun kebetulan saya pergi Melaka, saya pun hantar barang-barang kios kepada Abang Sabarudin. Di kios ada, alhamdulillah saya dapat sampai jumpa dengan Abang Din. Okey, nampak rakan-rakan kita ramai dah guys yang dapat dah barang-barang dapur secara percuma. Okey, so diorang dah boleh buat memulakan perniagaan dah. Jadi ini yang seronok dia. Okey. Jadi kalau anda nak juga macam rakan-rakan ni, so anda kena bersama dengan kita punya community. Very simple guys. Kat sini kita nak kumpulkan ramai lagi community. So dengan community yang ada ni, kita bagi balik faedah kepada community. Yang macam mana community boleh dapat income, community boleh dapat boleh dapat manfaat barang dapur secara percuma. Yang ni lah, nampak tak? Ni waktu kita buat lelongan kita ada buat untuk jualan rahmah. Bayangkan sos cili ni paling murah pun berapa dekat luar? RM4 lebih kan? Kita jual berapa ni? RM1 kita buat lelong. Ada yang barang sebut kunyit kita jual 50 sen. Okey, susu banyak, memang sangat-sangat murah-murah. Okey. Jadi itu yang kita nak bawa masuk supaya bila ramai lagi community dekat sini, bila ramai lagi community dekat sini, so mereka boleh dapatkan. Okey, jelas Baik. So untuk bermula, macam mana anda nak bermula dekat sini untuk menjana pendapatan? Okey, yang pertama very simple. Yang pertama, warga negara Malaysia. Okey, yang kedua, warga asing. Warga asing juga ada pasport ataupun visa pekerjaan. Yang ketiga, berumur 18 tahun hingga 70 tahun, sihat tubuh badan. Okey, ada handphone ataupun gadget untuk melakukan aktiviti online. Dan juga yang kelima, anda perlu subscribe menjadi kita punya keahlian di Airboss Smart. Okay, so mana-mana semua bisnes you buat, you pergi mana-mana, of course dia ada mahar dia. Okay, dia ada modal dia. Jadi dekat sini jangan risau, platform yang kita buat ni memang khas untuk B40. Yang nak memulakan perniagaan tapi tak ada modal besar, mari sini. Jangan risau dekat sini, kita nak bantu anda. So untuk pengetahuan anda dekat sini guys, untuk anda bersama dengan kami, modal dia sangat-sangat rendah. Modal dia sangat-sangat rendah. Okey, iaitu RM199 sahaja. So apa yang you dapat daripada faedah keahlian ni, korang akan dapat untuk kita punya produk, kita punya bisnes secara digital, iaitu you akan dapat kita punya kedai sistem e-peruncitan dan juga sistem Airboss Wellness. Yang kedua, you akan dapat untuk kelas bimbingan dan juga support system untuk auto robot AI. Kemudian kita sediakan untuk komisen anda, just recommend membership, you akan dapat komisen RM46. Lagi banyak you recommend, lagi banyaklah you akan dapat komisen. Kemudian layak tebus barang dapur dalam sistem. Okey, Boss Smart menggunakan point, layak dapat 2 sistem dan juga you akan dapat income pasif, potensi income sehingga 5 angka, mentorship insentif sehingga 2 generasi dan juga you akan dapat untuk Airboss Wellness potensi passive income sehingga unlimited sepanjangan. Okey. Actually sebenarnya untuk pengetahuan anda kan, bisnes kita ni 1,900 sebenarnya. Yang mana yang pernah hadir sebelum ni. Okey, untuk pengetahuan anda, bisnes kita pun paling besar pun dia ada yang bawah 5,000 So kita tak buka, kita tak nak sukarkan anda untuk anda buat bisnes. Tak perlu modal besar dekat sini guys, dengan RM199 sekali saja. So korang boleh dapat manfaat yang macam ni. Nak screenshot boleh screenshot. Okey, dapat commission, boleh layak tebus barang dapur menggunakan point, dapat 2 income pasif dekat sini Boleh dapat lagi untuk cek kesihatan, boleh dapat lagi kita punya sistem, macam-macam lagi manfaat yang you all boleh dapat dengan RM199 je guys. Simpan tak kaya, hilang tak miskin. Alang-alang ada dekat 200 ni, you buat bisnes. Sebab kalau you simpan pun, duit tu tak beranak. Duit tu tak boleh kembang. Okay? Baik, kita buat bisnes, cari platform yang tepat. InsyaAllah benda tu boleh menghasilkan wang ringgit. Jadi dekat sini, kita punya action plan very simple. Yang pertama, you all kena daftar sebagai kita punya keahlian, dapatkan kita punya sistem. Bila dah dapat sistem, apa yang you perlu buat, fokus kepada 5 rakan sahaja. Closing sebulan, dalam masa sebulan, cuba closing 5 orang rakan partner yang ada modal sama macam anda. Okey, tengok dia punya kiraan dia. Okey, sistem Airboss Smart
anda taja satu package starter yang bernilai RM199, you all punya commission adalah RM30. Okay? Ahli taja 5 package starter, katalah kalau kita fight untuk 5, you all closing 5 orang. So, satu commission 30, you akan dapat commission RM150. Betul 30 darab dengan 5, you dapat RM150. So, auto you akan dapat lagi satu sistem yang kita panggil sistem Airboss Wellness. So, satu tajaan package starter korang akan dapat RM16. Okay, yang ni auto pendaftaran Jadi, untuk 5 tajaan, katalah you buat 5 tajaan, you dah ada kat sini commission RM80. Sekiranya berlaku duplikasi 5 generasi ni, berlaku duplikasi, korang akan dapat untuk income passive unlimited. Income passive unlimited. You akan dapat. Berapa? Kejap lagi kita akan tengok jadual dekat sebelah. Okey, jadi antara ni, kalau kita fokus 5 saja, kita fokus 5 saja bulan ni, kita buat closing 5 orang saja, you all boleh nampak yang kotak warna kuning. Daripada total income Airboss Smart dan juga sistem Airboss Wellness, 2 sistem tadi kita campur. Okey, total kita akan dapat commission RM230. Banyak tak? Kita keluarkan modal sekali je seumur hidup RM199. You hanya fokus closing 5 orang saja, dalam masa sebulan. So you dah boleh dapat balik modal. Mudah tak buat affiliate sebenarnya? Buat affiliate ni sebenarnya kita boleh dapatkan balik modal dan juga kita boleh gandakan kita punya pendapatan. Sebab kat sini commission dia sangat-sangat besar dan yang paling best unlimited. Yang itu yang kita nak. Income passive ni sangat-sangat penting Income passive ni sangat-sangat penting. Jadi Cik Yu bagi dia punya simulasi kat sini, korang boleh nampak. Ini adalah kita punya success formula. Untuk potensi income dekat sini, kita hanya fokus closing 5 orang rakan partner saja dalam masa sebulan. Okay? Sebulan ke 2 bulan sebulan. Okay, jadi anda boleh nampak dekat sini. Anda yang pertama kat sini, you just recommend saja 5 orang rakan partner. Kat sini korang dah ada pendapatan RM230. Bulan pertama dah ada RM230. Bulan kedua, yang 5 orang tadi tu, yang you buat penajaan berlaku duplikasi, berlaku duplikasi, dia pun buat juga 5 orang, memperkenalkan juga 5 orang rakan partner. Bulan yang pertama ni, nampak ni kat sini, you dah ada group team, 25 orang. 25 orang, setiap orang ni berkembang, dia pun buat juga duplikasi yang sama. Guys, dekat sini korang ada keuntungan RM325. Nampak tak dia punya kenaikan income tu? Bulan yang ini, bulan yang kedua, berlaku duplikasi 25 orang darab dengan 5. Setiap 25 orang ni semua pun buat gerak kerja yang sama. Share juga kepada 5 orang rakan-rakan yang baru. So dalam you punya group team dah ada 125 orang. Kat sini saja tengok belah bawah, korang dah ada pendapatan RM375. So bulan ketiga, buat lagi. Untuk affiliate ni, dia akan auto berlaku duplikasi tau. Dia akan auto bergerak duplikasi. Dia dah tak boleh stop dah. Ini best dia kalau kita buat affiliate. Sebab apa? Kita buat ramai-ramai. Kita bukan hanya kaya seorang-seorang, tapi kita boleh mengayakan ramai lagi orang. Kita boleh share kita punya manfaat ni kepada ramai orang. Okay? So bulan ketiga, berlaku juga duplikasi. Bulan keempat, you dah ada RM9,000. Bulan kelima, berlaku duplikasi guys. Dekat sini, you dah dapat RM46,000. Cik Yu bagi korang 6 bulan lah buat dekat Airboss Smart ni. 6 bulan, income you RM200,000. Nak tak? Modal sekali je RM199. You recommend 5 orang yang ada modal sama macam you RM199. Buat duplikasi dalam masa 6 bulan, income you RM200,000. Siapa nak? Benda ni kita tak main-main benda ni dah ada tau, real tau. Siapa yang nampak? Siapa yang nak bermula? Siapa yang nak belajar untuk kita buat income passive ni? Korang boleh komen dekat bawah tu. Benda ni simple je, sangat-sangat simple. Ada modal RM199 je. Lepas tu, you akan dapat 2 sistem. Sistem Airboss Smart dapat untuk barang runcit, sistem untuk Airboss Wellness pun you dapat. Untuk kesihatan, you dapat 2 tau kat sini. Barang dapur dapat, barang dapur dapat dan juga untuk kesihatan pun dapat. 2 benda ni penting tau. Sebab tu kenapa kami ketengahkan benda ni. Barang dapur kita kena makan. Betul, barang dapur kena makan. Tak apa Puan Rafidah. Reach more people. Ramai rakyat Malaysia ramai 36 juta. Kita jangan stuck. Kita jangan alamak 36 juta. Ramai lagi, banyak benda lagi kita nak share. Kita nak kongsi kat diorang lagi. Jadi dekat sini dapat banyak benda. So gerak kerja kita simple je. You recommend 5 orang saja. Closing, tak kira lah you nak closing pakcik ke, nak closing cousin ke, nak closing jiran ke, siapa-siapa ke. Tak jadi masalah. Yang penting kita hanya perlu closing kepada 5 orang rakan partner saja. So
korang akan dapat kita punya sistem. Okey, nampak dia punya pergerakan dia kat sini kita hanya menjual membership sahaja. Okey, dengan kita menjual membership, kita akan dapat pendapatan. Dalam masa 6 bulan, insya-Allah korang boleh dapat pendapatan hampir 200,000 dengan kita punya formula sukses ni. Just buat sahaja. Okey, dengan bermodal RM199 saja. Kita buat duit dengan cara yang mudah. Simple je. Kat sini kita buat duit je guys. Kita fokus buat duit saja. Ke Cik Yu nak buka korang dengan harga 1,900? Kalau 1,900 ada tak yang nak join hari ni? Okay, auto pendaftaran. So kita akan you join je 199, RM199. Automatik kita akan daftarkan untuk dua sistem. Okay, kalau kita kata 1,900, belum tentu kan, tak ramai orang yang ada 1,900. Tapi kalau kita kata ada tak RM199, insyaAllah semua orang ada. So daripada kita simpan RM199 tu, dia tak jadi apa, baik kita buat duit. Okay, so platform kita dah ada, sistem kita dah ada, kita tinggal gerakkan saja. Nak gerakkan macam mana? Kita hanya recommend 5 orang rakan partner yang ada modal sama juga macam kita. So benda ni dia akan berlaku duplikasi. Kita buat duit je, kita fokus buat duit saja. Okay, kita buat duit saja. Takkan 5 orang dalam masa sebulan tak dapat kan? Takkan dalam masa setahun tak ada seorang yang nak bersama dengan kita. Betul tak? Tu tak tahulah kita duduk dekat mana tu. Tak logik betul? Sebab ramai rakyat Malaysia ni ramai 36 juta. Betul tak? Takkan kita nak start, alamak, aku tak ada kawan ke? Takkanlah kita umur kita dah 60 tahun, takkan umur kita dah 70 tahun, tak ada seorang pun kawan. Betul tak? Tu tipulah. Okay? Jadi kat sini, simple je. 5 orang rakan partner dalam masa sebulan, you fight lah dekat sini, kita buat duit. Buat duit gila-gila. Okay? Dengan RM199 ni juga guys, kat sini kita boleh cipta pencen awal. Siapa nak pencen awal guys? Siapa yang nak pencen awal? Takkan kita nak pencen ikut kita punya ni kan? Umur 60, 70 baru nak pencen kan guys? Sekarang ni pun kita dah boleh dah. Tapi dalam masa 6 bulan, you fokus 6 bulan guys. Fokus 6 bulan, you dah bebas dah. You dapat 200,000. Dapat pencen awal dah. Tak payah nak tunggu umur kita. Okay, dah berapa-berapa dah. Siti Alimah, jom. Kita boleh dapat pencen awal. So, you kena faham tau sebab kita punya income pension ni dia unlimited. Saya baru pencen. Tak apa Pak Abu, teruskan. Sebab kalau kita dah pencen, kalau kita baru pencen, kita tetap kena makan, betul? Kita tetap kena bayar api. Kita tetap kena beli gas. Jadi, semua melibatkan wang ringgit. Jadi, kita kena tambah. Jadi dengan adanya kita punya wang ringgit tambahan, boleh kita pergi haji, boleh kita buat ibadah, boleh kita bersedekah, nampak tak? Bila kita ada wang lebihan, banyak benda kita boleh buat. Jadi inilah masa dia, sambil-sambil kita kat rumah, kita guna smartphone, kita ada masa nak beribadah, kita ada masa nak pergi surau ke, sebab benda ni dia bebas tau. Benda ni dia bebas dan dia tidak terikat. Okay, maksudnya, contoh hari ni, you kena buat 24 jam. Tak ada. So, kita boleh buat 1 jam ke 2 jam. At least kurang-kurangnya, you fokus 5 orang rakan partner. Closing 5 orang rakan partner yang ada RM199 sahaja. Recommend anak-anak pun boleh, tak jadi masalah. Lagi bagus. Okay, jadi anak-anak pun boleh recommend kawan-kawan yang lain. So, yang mana nanti dengan sistem, introducer akan tunjuk ajar nanti. Dan juga dia akan bagi tahu dekat dalam sistem tu kita ada special yang best yang mana kalau anak-anak dia orang boleh bayar untuk PTPTN. Ini lagi padu. Okay, bisnes kita ni simple. Kita buat online saja. Jadi tak perlu nak jumpa orang. Biar orang cari kita. Okay, biar orang yang cari kita. Yang mana yang tak pandai untuk buat marketing, okay, tak apa. Okay, so jelas So ini cara untuk kita menjana pendapatan kat sini. Very simple. RM199 sahaja. Siapa kat sini yang agak-agak nak bermula? Ada ke ada? Okay. Siapa kat sini yang nak buat duit guys? RM199 dalam masa 6 bulan income you RM200,000. Nak settle apa? Nak settle hutang. Clear dekat sini. Yang ni Cik Yu tak ada sembang-sembang tau Sebab kita pun dah bergerak dah hampir 3 tahun. Bukan baru nak buat hari ni. Okay. Okay, Aisyah nak. Okay, baik. Alhamdulillah. Siapa lagi yang nak? Kita doakan ramai-ramai. Okay, insyaAllah. Benda ni boleh membantu anda. Okay, siapa lagi? Okay, Zurina nak. Okay, Alhamdulillah. Lagi siapa? Tu nak. Okay, insyaAllah. Moga dipermudahkan. Okay, iPhone. Okay, iPhone. Kalau nak yang itu, boleh boleh rujuk kepada introducer sebab hari ni Cik Yu tak buka yang itu. Cik Yu hanya buka RM199 sahaja. Okay, RM199 sahaja. Baik, Tuan Haris nak. Baik, ramai yang nak Nak. Baik, kalau nak, Cik Yu ada satu good news tau. Cik Yu nak bagi dekat korang. Tapi Cik Yu bagi dalam masa 15 minit je. Boleh tak? Cik Yu bagi malam ni gila. Okay, Cik Yu bagi gila malam ni. Rezeki anda yang masuk dalam kita punya sesi Zoom hari ni. Okay, nak daftar di mana? Asli nanti boleh rujuk kepada introducer yang bagi link Zoom pada malam ini. Okay, sebelum tu, yang boleh buat pembayaran terus pada hari ni, Cik Yu bagi masa dalam 15 minit, RM199. Yang boleh buat pembayaran hari ni dalam masa 15 minit, RM199
siapa yang buat pendaftaran, Cik Yu akan bagi cashback. Okay, Cik Yu akan bagi cashback kepada anda dalam masa 24 jam, RM50 kepada anda yang berdaftar pada malam ini sahaja. Okay, RM199 sahaja. Baik, korang boleh terus buat payment kepada Airboss Network dalam kita punya company. Okay, transfer RM199. Boleh pejuang Sunah, jom. Saya bagi masa dalam 15 minit sahaja daripada sekarang. Boleh screenshot untuk Airboss Network ni. Boleh buat pembayaran RM199 dalam masa 24 jam. Kita akan bagi balik cashback kepada anda. Okay? So nanti untuk receipt anda boleh terus send kepada introducer anda. Okay? RM199 sahaja. Saya akan bagi untuk cashback dalam masa 24 jam kepada anda yang join pada hari ini dalam masa 15 minit sahaja. Okay, boleh ambil screenshot terus ni untuk akaun ni. RM199 sahaja guys, simpan tak hilang guys. Okay, simpan tak hilang. Simpan tak kaya, hilang tak miskin. Pejuang, tahniah, mantap. Tahniah dah buat pembayaran. Okay, Cik doakan moga dipermudahkan urusan awak insyaAllah. Okay, so siapa yang dah buat pembayaran guys, boleh tak komen dekat chat. Cik nak tengok berapa ramai yang dah buat pembayaran. Cik harap you all dapat sesuatu pada malam ini. Saya pun nak gerak. Boleh, jom. Jom tuan, kita buat sama-sama kat sini. Okay, sebab kat sini kita ada income passive. Income passive tu yang kita nak. Okay, income passive tu yang kita nak. So, just follow je. Okay, SOP dan juga apa yang telah kita sediakan dekat sini. Just buat saja. Siapa buat, dia dapat. So, nanti daripada sini kita akan bantu lebih ramai lagi kat sini. Kalau daftar lebih daripada 5 orang boleh ke? Pejuang, boleh. Kita bagi, actually sebenarnya 5 tu kita just bagi basic lah dekat anda. Kalau you all boleh buat lagi best, boleh buat 12 ataupun lebih daripada tu pun tak jadi masalah. Okay? Cuma kita bagi korang basic 5 lah. Kalau boleh buat lebih daripada tu, Alhamdulillah. Itu bonus lah untuk anda. Okay, lagi bagus lah sebenarnya. Kalau daftar hari ni dah Kalau daftar hari ni dan belum ada ahli masuk, pendaftaran ini tidak akan tamat tempoh ke? Pendaftaran ini tidak akan tamat tempoh. Saya buka untuk malam ni saja. Okay, untuk RM199, Cik Yu bagi untuk cashback ni hanya yang hadir pada malam ini sahaja. Okay, yang hadir pada malam ini sahaja. Lepas ni kalau yang mana yang nak daftar selepas ini, mereka kena bayar macam biasalah, RM199 macam biasa. Macam tu. Jangan risau Puan Samia. Jangan risau kat sini. Saya boleh juga ke? Kak Ima, boleh. Jom Kak Ima. Boleh. Yang betul-betul serius nak buat bisnes guys, RM199 saja. Jom kita guide, kita buat passive income sama-sama kat sini. Dalam masa 6 bulan, korang izinkan diri dalam masa 6 bulan ni kita belajar sama-sama. Kita ada untuk group support, kita ada untuk kelas. Okay, masuk kelas kita belajar. Okay, dan juga kalau ada siapa lagi yang masih lagi tak jelas dan sebagainya, tak jadi masalah. Korang daftar je, ambil je offer yang Cik Yu bagi ni. Okay, ambil je offer yang Cik Yu bagi ni. Nanti untuk besok kita ada kelas Besok kita ada kelas untuk TikTok, kita boleh belajar. Hari Khamis kita ada untuk kelas untuk sesi Q&A. Pastikan hadir pada hari Khamis. Okay, jadi yang mana Cik Yu buka hari ni yang nak buat ambil untuk peluang cashback Cik Yu bagi dalam masa 24 jam. Okay, RM199 sahaja. Boleh nak daftar nama anak pun boleh. Kalau saya daftar lebih 20 direct boleh kan Cik Yu sebab nak tarik ahli. Tuan wow saya, Alhamdulillah terbaik. Wow, berjuang. Okay, maksudnya you nampak peluang ni boleh, apa orang kata, boleh membantu anak team, membantu komuniti kan. Tahniah. Bagus lah awak seorang leader yang bagus sebab awak nampak benda ni. Kalau ada siapa kat sini yang daripada komuniti, daripada tim-tim, kelab, persatuan kan. So benda ni korang boleh ajukan juga. Macam contoh kan, hari ni mungkin kita ahli komuniti. So kita nampak benda ni boleh bawa masuk ataupun kita boleh share kepada anak tim. Mungkin you boleh ajukan dengan you punya, apa orang kata, orang atasan, Tuan Presiden dan sebagainya. Okay, insyaAllah. Puan Samina, syukur dah transfer dah. Tahniah. Tahniah, ya Allah. Saya doakan yang terbaik untuk awak. Okay, nanti follow rapat-rapat tau. Follow rapat-rapat. Cik Yu pun dah salah cakap dah ni. Okay guys, plan simple kita menyediakan platform bisnes peruncitan yang modal bawah rendah. Okay, bawah 300, mampu milik, potensi income kat sini kita boleh dapat 80,000 hingga 75 juta dalam masa 5 tahun. Okay, baik. Lepas tu kat sini juga kita nak juga menyediakan pengurusan belanja hangus yang mana kita boleh jadikan dia sebagai pendapatan sara hidup. Yang mana yang anak ni boleh ambil. Okay, dan juga dekat sini kita boleh membantu untuk kalis inflasi. Lepas ni kita dah tak perlu risau dah pasal barang dapur mahal ke apa ke, tak perlu risau dah. Okay, dan juga untuk platform ni kita boleh membantu untuk golongan B40 yang berminat untuk berniaga. Jadi ini satu peluang lah sebenarnya. Satu peluang. Dah ambil dah. Siapa yang dah buat pembayaran? Boleh tak komen dekat chat guys? Berapa orang yang dah buat ni? Wow, dahsyat. Puan Sania dan Asni dan Tania, Iman nombor akaun. Okay, Cik Yu dah share.
199 saja 199 sahaja. Pak Abu boleh daftar anak, tak jadi masalah. Boleh buat pembayaran dahulu, lepas tu nanti boleh isi borang. Okey, tahniah yang mana yang dah buat pembayaran. Okey, Alhamdulillah. 0590 ada ke? Sis. Siapa nama dia tadi petang Saya lupa lah nama awak. Saya dah bayar 4 orang. Wosh! Tahniah, pejuang. Allahu Akbar, luar biasa Daftarkan family, terbaik. Samina. Okey, baik. Samina. Okey, terima kasih Puan Samina. Okey, dah buat pembayaran. Tuan Haris dah buat pembayaran dah? Atun dah buat pembayaran dah? Okey, seorang lagi boleh pejuang. Silakan. iPhone. Okey, kalau nak yang 1900 tu macam mana? iPhone, jom kita buat bisnes yang kecil dulu. Nak ke nak 199 je? 199 je. iPhone dengan 1900 ni kan, kalau you sponsor lah contoh you sponsor lah family you all ke, 1099 ni dah berapa banyak dah you dah boleh dapat income dah kat sini. Dah lepas dah you punya target 5 orang. Kat sini kita tak payah keluarkan modal banyak-banyak sayang. RM199 sahaja. RM199 sahaja. Alhamdulillah. Ni apa yang kita ada kat sini, kita tambah baiklah, kita kongsi kita share. Betul, mulakan bisnes step by step. Kita buat yang kecil dulu. Nanti dah ada income, kita boleh upgrade. Kita boleh upgrade, nanti income kita lagi besar. Dia macam tu, kita punya bisnes ni macam small ball. Snowball. Daripada kecil kan, salji tu kecil, dia akan bergolek-golek besar-besar-besar. Saya dah buat pembayaran. Tahniah Atun. Welcome, selamat datang tahniah kepada anda. So nanti kita akan invite anda dalam grup bimbingan. Okey, nanti saya direct kepada Cak Yu. Boleh pejuang. Terima kasih. Okey, Pak Abu, saya baru pencen. Nanti Pak Abu boleh share dekat kawan-kawan yang dah pencen juga tau. Ajaklah diorang. Kan, daripada kita mengetih kan. Kita lepak-lepak kan, kita sambil-sambil kita beribadah dekat surau, sambil-sambil kita berbual tu, kita boleh share benda ni. Amin, insyaAllah. Betul Umi, power, semangat lain macam, memang power Alhamdulillah, insyaAllah. Kita ada satu benda yang seronok yang untuk kita share. Okey, dekat akaun ni dah ke? Dekat akaun ni dah ke? Yang bayar tu nak buat apa Cak Yu? Dah bayar tu nak buat apa Cak Yu? Dah bayar tu nak buat apa? Dah bayar. Macam mana soalan ni tu? V2. Dah bayar tu nak buat apa Cak Yu? Dah bayar, lepas tu nak buat apa? Lepas tu tunggu sekejap. Kalau you all dah dapat daripada dah buat pembayaran and then dah rujuk kepada introducer, hantar slip tu, nanti introducer akan bagi anda borang. Isi borang borang tu kena isi dengan betul tau. Atas you all punya detail, bawah detail pewaris. Sebab kita punya sistem ni kita boleh wariskan. Sistem kita ni kita boleh wariskan. Saya bayar dulu 199. Boleh Pak Abu? Okey, Cak Yu share untuk nombor akaun ni. Boleh ambil dekat nombor akaun ni V2 dah buat pembayaran je? Boleh Cak Yu tahu? V2 dah buat pembayaran ke? Kalau dah buat pembayaran, nanti rujuk kepada yang share untuk link Zoom ni. Kalau V2 dapat daripada waris tu, boleh anak umur 13 ke? Seeloknya 18 lah. Tapi kalau tak ada pewaris yang lain, tak apa, letak je. Puan Samina, tak apa. Kalau ada pewaris yang lain pun okey juga. Kalau tak ada pun tak apa. Okey, ada lagi? Anak sulung saya 13, Alhamdulillah. Nanti boleh daftarkan, kalau nak daftarkan anak untuk sistem ni pun boleh. Okay, at least kurang-kurangnya anak adalah sistem kan. Sebab diorang ada handphone, betul tak? Setiap anak-anak kita ada handphone kan, yang mana yang dah besar kan. Jadi, bolehlah bagi ni. Nanti dia boleh share dekat kawan-kawan dia kan. Sambil-sambil diorang pun kata pergi sekolah ke kan, mengetih ke, main bola kan, petang-petang kan, orang boleh lah buat benda-benda macam ni. Sebab benda ni pun diorang pun tak, orang kata tak melalaikan. Sebab benda ni kita boleh buat dalam 1 jam, 2 jam. Lepas tu pula boleh dapat income. Lepas tu boleh dapat manfaat barang dapur yang lain. Dapat income pasif. Income pasif tu yang kita nak. Okay, income pasif yang kita nak. Baik, okay, ada lagi? Ada lagi ke yang dah buat pembayaran? Okay, terima kasih. 0072. 0072. Yang dah buat pembayaran. Okay, saya tengok kalau ada ni. Okay, yang dah buat pembayaran, yang mana yang direct dengan Cak Yu, tunggu lepas habis Cak Yu habis Zoom Tunggu habis, tunggu. Okay, ni dah kalau yang ni dah Cak Yu akan stop untuk screen. Okay, selepas nanti korang dah buat pembayaran, dah isi borang, kita dah daftarkan dalam sistem, kita akan invite korang dalam grup bimbingan. Kat sana nanti kita akan belajar banyak lagi dan kita akan terus buat untuk gerak kerja untuk bisnes Sebab kita kat sini, fokus kita buat bisnes. Bila kita dah join, apa yang kita perlu buat, kita terus recommend rakan-rakan. Tak perlu ramai-ramai, cukup you ada 5 orang rakan partner yang ada modal RM199. Okay, lepas tu rakan-rakan yang lain pun, diorang pun akan buat benda yang sama. Ada group support? Yes, ada. Jangan risau. Untuk group channel Telegram kita sediakan. Untuk group support secara Wasabi pun kita ada sediakan. Okay, lepas tu pula korang boleh terus refer kepada introducer dan korang boleh bertanya 24 jam. Okay, faham Maksudnya korang boleh kacau lah korang punya introducer. Jangan risau.
Ada je soalan boleh bertanya dengan mereka, so mereka akan menjawab terus. Okey, ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, mungkin kita akan tamat dekat sini insyaAllah. Untuk kita punya preview pun tak lama. So, siapa yang dah buat pembayaran, besok kita akan masuk kelas TikTok untuk kita belajar live. Okay? Kan seronok sebab kita kat sini ada untuk kelas belajar, sambil kita belajar kita boleh dapat income. Ini yang kita nak ada 2 part dekat sini. Okay, jelas Okay, jelas? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan tamat dekat sini. Boleh ke? Okay, yang nak borang sekejap Yang nak borang sekejap. Okay, baik. Yang nak borang korang boleh tengok dekat dalam kita punya chat. Okay, Cik Yu dah masukkan dekat dalam kita punya chat. Boleh tengok dekat chat sekarang. Okay, dan boleh copy untuk borang tu. Okay, borang tu memang panjang Atas tu untuk korang punya detail, bawah tu untuk detail pewaris. Jadi detail pewaris kena betul lah sebab benda ni kita boleh wariskan. Okay, jadi untuk income kita boleh wariskan. Okay, untuk point apa-apa saja yang ada melibatkan dalam kita punya sistem dekat Eposmart ni, kita boleh wariskan. Jadi untunglah dekat sini. Okay, semua orang boleh dapat. Okay, yang nak terus buat isi form boleh boleh copy dekat dalam kita punya chat. Okay, boleh ke boleh? Ada apa-apa soalan lagi ke? Nak bertanya, boleh bertanya. Saya buka 5 minit Saya buka 5 minit saja. Okay, lepas ni kita akan end untuk kita punya sesi kita pada malam ini. Apa-apa soalan nak bertanya? Jelas. Kalau tak ada, kita akan tamat dekat sini. Okay, yang mana yang dah buat pembayaran, terima kasih lagi sekali kepada anda. Jumpa anda dalam grup, jumpa anda dalam personal. Okay, selepas ni jumpa dalam kita punya group support. Kita akan belajar sama-sama. Kalau ada yang tak faham, tolong rujuk you all punya introducer masing-masing. InsyaAllah kita akan bantu. Okay, baik atau terima kasih. Baik. So guys, saya rasa kita akan tamat dekat sini insyaAllah. So Cik Yu pun nak bantu untuk yang mana yang dah buat pembayaran. Tahniah kepada anda. So all the best untuk you all. Cik Yu minta maaf kalau terlanjur masa. Cik Yu hanya sekadar berkongsi saja pada malam ini. Okay, based on pengalaman dan juga apa yang dekat dalam sesi kita punya platform Eposmart. Saya doakan yang terbaik untuk diri anda. Okay, menjadi jutawan dermawan. Ingat guys, closing semua dalam masa sebulan. Buat dalam masa 6 bulan, income you 200,000. Kalau kita susah, tak ada siapa nak tolong kita. Kalau anak kita sakit, tak ada siapa yang tolong bayar bil rawatan anak kita. Semua kita yang uruskan. Okay? Jadi selagi mana kita ada kudrat, selagi mana kita ada kemampuan sekarang ni, kita buat sungguh-sungguh, fokus, insyaAllah boleh capai apa yang you nak dekat sini. Okay? All the best untuk you all. Jumpa anda di puncak jaya, jaya dunia, jaya akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda besok malam. Bye bye guys. Assalamualaikum.